Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, hari ni saya just nak share mengenai Google Map. Okey, Google Map ni antara lubuk lah, lubuk di mana ramai yang mungkin tak berapa nampak sangat. Okey, sebenarnya Google Map ni anda boleh dapat banyak klien-klien yang berpotensi tinggi untuk bayar anda lebih lah. Okey, yang sanggup bayar anda lebih untuk menghasilkan video, konten. Okey. Cuma bila kita nak contact ni, anda tak boleh expect anda contact 5 orang terus berminat. Okey. Anda tak boleh expect anda contact 10 orang, lepas tu 9 orang terus berminat. No, dia tak macam tu. Okey. Anda kena contact sebanyak yang mungkin. Okey, untuk kalau anda nak buat servis lah. Contohlah katalah anda mungkin anda dah beli saya punya video panduan Sidance. So anda dah tahu nak buat video. Anda dah tahu nak buat video promosi kan. Tapi anda tak tahu nak cari klien kat mana. So anda contact lah dekat anda gunakan Google Map ni untuk contact. Contohlah katalah saya search kedai nasi ayam. Okey, kedai nasi ayam saja ada banyak kan dekat sini kan. Ada banyak gila dekat sini. So pilih katalah kita ambil kedai-kedai yang mungkin tak berapa nak famous sangat, ataupun mungkin dia contohlah macam restoran ayam kampung Kota Damansara ni kan. Contoh dekat sini kita boleh nampak ada macam ni dia tak ada nombor phone. Okey, contohlah kita tengok tempat lain. Contoh macam ni, burger di Apple ni ada nombor phone. Tapi saya lagi prefer anda cari owner-owner F&B ni yang ada social media. Sebab apa? Sebab bila dia ada social media, bermakna dia serius dalam social media lah. Sebab at least dia ada Facebook page. Okay, kalau dia ada Facebook page, kemungkinan besar dia pun ada Instagram, dia ada TikTok. Okay, kita tengok satu-satu. Contohnya macam ni, dia ada nombor phone, tak ada Facebook kan. Okay, kita tengok lagi, kita search. Contoh macam ni, kedai nasi ayam Tempayan Ustaz ni. Contoh macam ni, dia ada nombor phone, dia ada website iaitu Facebook lah. Okay, kalau saya buka Facebook dia, dia menghala ke Facebook page. So ini antara klien yang anda boleh approach. Okay, cuba tengok dia punya content. Macam ni dia ada post pada 16 Jun. Maksudnya dia punya page ni hidup, ada orang manage lah. Cuma dia tak berapa nak aktif. Lepas tu dia punya content pun mungkin kurang menarik. So kita boleh bantu dari segi marketing lah dengan cara menghasilkan video AI untuk promosi. So macam untuk kedai ni kan, kita kalau tengok dekat bahagian foto, dah ada dah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan video AI. Contohnya lah, anda boleh ambil gambar kedai macam ni. Okay, ni kedai dia. Lepas tu anda boleh ambil dia punya gambar makanan. Lepas tu anda buatlah video promosi AI. Lepas tu anda boleh terus contact dia melalui WhatsApp. Macam ni. Sebab ni dah ada WhatsApp lah. Kalau tak ada, anda boleh direct message lah. Okay. Anda boleh tunjuk anda punya karya. Bagi tahu. Perlu nak tak saya buatkan video macam ni dengan kos sekian-sekian. Okay. Maybe anda boleh bagi sampel dulu. Ataupun anda buat je video yang complete. Tapi letaklah anda punya watermark. Kalau dia nak remove watermark tu, maybe anda boleh letaklah sedikit bayaran. Okay. Kemudian bila anda nak letak pricing, janganlah letak harga yang terlampau mahal. Okay. Contohlah macam satu video tu katalah kos dia lebih kurang RM7. Anda buat, maybe anda ambil masa sekitar 10 minit daripada generate prompt, lepas tu generate video, katalah ambil masa lebih kurang 10 minit. So maybe anda boleh charge untuk permulaan RM50 ke RM100 ke untuk permulaan. Okay, untuk dapatkan klien dulu, untuk at least dapat untung sikit plus balik modal.
Lepas tu anda contact lah kedai-kedai lain pula. Okay, anda tunjuk contoh, ini video yang saya dah buat untuk kedai nasi ayam tempayan Ustaz, contoh. Lepas tu maybe anda boleh tunjukkan juga yang klien tu menerima tawaran anda. Okay, anda boleh tunjukkan Facebook page owner kedai lain yang dah post ada punya karya. Macam tu. Okay, so, katalah kita cari kedai lain lah. Cari kedai lain. Kita nasi kerabu. Nasi kerabu apa ni? Ni nampak ni. Nasi kerabu Wati ada Facebook. Ni. Tapi ni dia tak berapa nak aktif. Tapi boleh je nak contact. Boleh try contact dan juga boleh direct phone lah. Yang ni cuba contact melalui WhatsApp lah. Sebab bila melalui WhatsApp, kita boleh post kita punya video. Okay. Cuma macam saya cakap tadi lah, anda jangan expect anda contact seorang, dua, lepas tu terus dapat klien. No. Okay, dia tak macam tu. Dia kena post, anda kena cari sebanyak mungkin klien yang boleh. Sebab daripada 10, mungkin 2 yang akan berminat. Daripada 20, mungkin 3 ataupun 5 orang yang akan berminat. So, bila yang dah berminat ni dia mungkin akan minta lagi lah. Dia nak lagi. Kalau dia ada 10 menu, contohlah 10 menu utama, dia nak 10 video. Kalau dia ada menu baru lagi, mungkin dia akan nak lagi video lah. Okay. Ni tu contoh servis video. Kalau ada servis lain, contohnya macam social media punya manager. Okay, anda minta contohnya macam tadi kedai Wati ni kan, Facebook dia tak aktif. Anda boleh try tanya dia, nak tak saya uruskan Facebook Puan Wati contoh. Okay, dengan bayaran sekian-sekian. Padahal anda punya posting dekat Facebook ni pun anda boleh menggunakan AI, okay, untuk hasilkan konten-konten. Okay, so itu saja setakat video ni. Peluang banyak. Okay, yang penting anda rajin dan sentiasa berinovasi untuk mencuba sesuatu yang baru. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi. Bye.